Ini 3 makanan yang dirindui ketika poket kering di hujung bulan. Nombor 3 dinobatkan sebagai king di hujung bulan. Pertama, roti canai kosong. Walaupun bukan masakan rumah, roti canai selalunya murah dan yang penting mengenyangkan. Roti canai kosong dengan kuah banjir memang pilihan ramai bila nak jimat. Kedua, nasi bujan. Dengan nasi panas, telur goreng mata kerbau yang disiram kicap manis, ditambah pula irisan cili padi dan bawang, sudah cukup rasa macam makan di restoran mahal. Inilah survival food di hujung bulan yang tak pernah mengecewakan. Yang suka makan nasi bujan, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, mi segera. King di hujung bulan semestinya mi segera. Pelbagai perisa mi segera ada di luar sana, tapi Maggi Kari tetap jadi pilihan utama. Ada yang suka makan kosong, ada bajet lebih, boleh tambah telur dan sayur. Yang pasti, bila sudah makan Maggi, itu tandanya poket anda betul-betul kritikal. Hahaha.